Selepas kemo saya kena radang sendi. Jadi saya memang tak boleh bangun. 10 ke 12 hari tu memang selalunya saya memang on bed. Assalamualaikum. Saya Haslina binti Jumahat. Asalnya saya adalah seorang pesakit kanser payudara tahap 4 yang dah merebak ke paru-paru dan juga tulang belakang. Sebab sebelum ni saya cuma ambil ubat kampung biasalah, macam orang cakap ambil keladi tikus, durian Belanda ataupun ambil teh moringa, macam gitu je. Tapi kesan dia tu tak banyak sangat lah perubahan dia. Sehinggalah saya diperkenalkan dengan Shirutto, alhamdulillah saya dapat rasa perubahan diri saya lah. Okey, mungkin orang tak percaya lah, tapi ini apa yang saya alami. Satu saja, bersatu dan saya pakai stokin malam tu. Stokin tu saya dapatlah rasa macam ada kemutan sikit pada kaki. Okay. Tapi saya ambil Shirutto tu satu sachet malam. Esokkan pagi tu saya buat kerja rumah macam biasa. Tapi yang pelik saya berpeluh. Anak saya tegur, "Mama, kenapa muka Mama nampak glowing macam berpeluh macam tu?" Lepas tu saya baru perasan, ya saya berpeluh sebab selama ni sepanjang saya kemo, badan saya memang panas tapi saya tak berpeluh. Oh, memang orang kemo ada kesan untuk tak berpeluh macam tu ke, Kak? Dia cuma rasa panas je, badan dia panas tapi dia tak berpeluh. Masya-Allah. Tapi itulah pada saya itulah perubahan pertama. Lepas tu terus saya cakap dengan Kak Rostina, saya nak cuba Shirutto. Dan masa tu Kak Rostina bagi Shirutto yang ada pada dia dulu pada saya. Dah makan berapa banyak dah Shirutto sekarang ni? Saya dah makan dah masuk 4 kotak. Untuk pesakit kanser memang dia akan letih, dia sentiasa nak tidur, penat, tak boleh buat kerja berat. Even walau kerja rumah, nak memasak pun kita memang tak larat, tak kuat. Terutama selepas kemo, 10 ke 12 hari tu selalunya memang saya melepek lah untuk saya lah. Sebab orang kata kemo ni berbeza pada setiap orang. Tapi untuk saya selepas kemo saya kena radang sendi. Jadi saya memang tak boleh bangun. 10 ke 12 hari tu memang selalunya saya memang on bed. Nak pergi mana pun saya memang minta tolong anak-anak. Lepas tu kalau perlu keluar untuk temu janji memang saya berkursi roda lah. Memang maksudnya sebelum ni Kak Nah berkursi roda? Ya, saya memang berkursi roda. Sebab memang saya tak larat. Saya tak boleh jalan jauh, saya cepat mengah sebab saya pun ada kanser dalam paru-paru. Jadi memang saya tu. Tapi selepas saya ambil Shirutto, sedikit sebanyak saya nampaklah selepas habis satu kotak, saya dah berpeluh, saya dah mampu untuk buat kerja rumah. Dan yang paling best saya boleh bawa kereta, orang kata tanpa ada orang kat sebelah. Dah kuat, dah berani dah berani untuk pergi jauh. Lepas tu dan yang paling ketara, bulu kening saya dah terkumpul. Tadi saya pergi cuci tangan. Rupanya Farid dah interview, Kak Nah tengok gambar lama, bulu kening tu gugur waktu kemo ke, Kak? Ya. Oh, sebab kesan kuat Ya. Dan sekarang dah ada bulu kening. Masya Allah, alhamdulillah. Okey. So selain daripada Shirutto, Kak Nah ambil spirulina juga ya? Ambil spirulina juga. Spirulina untuk pada saya memberi tenaga lah, untuk kita kurang rasa nak tidur, kurang rasa nak baring, lebih bersemangat lah spirulina ni. Okey, alhamdulillah.